Gang dalam. Okay gang, hari ni hari Jumaat malam, baru 10.30. Kita dah siap beli barang semua. Kita akan menuju ke Taipak perkemahan yang baru, yang kena hiking dalam setengah jam macam tu. Kita akan buat kenduri weh. Barang nampak belakang ni penuh mat. So nantikan menu kita orang. Kita akan camping 2 malam. Let's go. Okay gang, so sekarang pukul 11.30 malam. Kita baru sampai dekat tempat parking tengah nak set-set. So kita punya icebox ni untuk barang kita ni baik doh. Bekalan kita dengan daging kambing lah, ayam lah, apa semua dalam ni. Kita akan masuk. Kita tunggu kawan kita lagi satu kereta. Parking sini kot. Alright, let's go. Okay, so ini kita nak ikat ni. Lepas tu nak pakai pull fly sheet kita ni untuk bawa carry dekat bahu ni lah. Ini Ali dengan Wap baru sampai. Wap dah ngantuk Wap. Sleepy lah. Sleepy. Ali okey? Banyak barang nak bawa ni Wap. Jul, tu tak bagi bawa orang itu lah. Tu tak bagi bawa orang tu. Jangan. Let's go. Ni lagi. Lepas tu bawa stove besar lagi. Gila. Let's go. Ini pecah ni. Pecah. Aku tahu. Macam mana? Okay, so ini setting dia. Pakai hammock doh. So hammock ni boleh tahan 100 kilo doh. Let's go. Okay, aku bawa beg ni. Apa semua. Jom. Okay, sekarang pukul 1 pagi. Kita baru sampai kat tempat campsite baru yang kita tak pernah camp sini. Aku letak lampu TV sini sebab nak set up kat sini. Kita letak fly dulu baru ground lah. Sebab kita nak pijak-pijak. Sungai kat bawah tu. So perjalanan dia 1.8 km. So kita set up dulu. Nanti dah set up aku tunjuk semua. Lapar siap lepas nak masak. Apa dia? Sini. Situ lah. Mana? Tu besar. Tak sini tak ada kawasan. Bungkit sikit tak apa, tapi dia banyak kawasan rata sini. Sini lah. Sini. Serba Maggi. Okay, kita nak masak Maggi goreng dulu. Okay, dah siap lah ni. Kita pasang 2 fly sheet sini lah. Besok pagi kita buat tour sikit lah. Ini tadi durian jatuh dah ni. Kelakar gila. Tergolek member tadi. Lepas ni baru mandi lah. Weh. Siap lah, member dah buka durian lah ni. Sorry. Baik Ali? Baik, benda free pula. Sedap doh. Durian hutan kan? Rezeki doh. Dia jatuh pun sebab Ali tau. Sebab Ali duduk situ. Kuncing tidur. Aku makan rasa cili sial, potong cili tadi. Tapi sedap. Kan? Okay gang, dah siap. Maggi goreng bangsawan gang. Hebat tu. Ready dah makan. Ambil terus makan. Wow. Mantap. Okay, cubaan pertama tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pedas dia memang sampai ke tekak ni aku rasa ni. Mantap. Wow, makan jom. Okay guys, kita dah habis dinner. Sekarang pukul 3 pagi. 3 pagi nak pergi mandi mat. Jom. Pasal lampu sini. Baik. Okay. Sebagai seorang dentist, haruslah floss lepas makan Maggi tadi. Batu
Okay. Sekarang dah pukul 3.20. Nampaknya fly kita ada kebocoran sana sini. So aku pindah tempat lah duduk sini. Ini aku punya sleeping mat yang baru. Nature Height boleh tahan lah, nice lah. So ni dia setup aku. Bantal pun besar. Sini sebelah aku sini. Mandi sana. Kau tidur hemok lah? Oi, kalau hujan macam mana, Mat? Aku ada plan. Okay guys, morning guys. Sekarang 9.20 baru bangun. Barai dah. Semalam macam hujan-hujan sikit lah. Ternyata fly kita orang tak kebal yang belah sana. So aku tukar tempat ke sini. Lambat sikit lah hari ni kita start buat sarapan. Tapi sarapan kita akan hebat lah. Tunggu jap, aku akan tunjuk lah apa yang kita akan buat hari ni. Lepas tu semalam macam ada orang masuk kata nak kemah pacak kemah sana lah. Ada kan? Itu kan member WAP ke? Atau WAP tegur, lepas tu dia macam tak kenal WAP. WAP? Member kau Okay. ke semalam? Tahu. Mari tengah buat apa? Mi kari bang. Mi kari. Mi kari bang. Aku dia. Sementara mi kari nak siap, kita ni lah buat toast dulu. Buat American breakfast. Oi. Ada fish. Celuk sikit lah. Dia tarik siap tak? Semua nak kena celur tu, toge dengan sawi. Baik. Tak pergi dengan sawi bawa. Tak ada bawang goreng. Aku boleh buat kalau nak. Jangan macam tu. Okay. Lagi member gigil tak nak balik ni. Tu okey. Okey, cukup. Mantap. Thank you, Wap. Power tu, Wap. Santai. Dia bekerja tadi ni. Okay, gang. Mi kari dah siap. Lepas tu tadi masa tengah masak, kita dengar bunyi kedebuk. Ada lagi satu durian. Rezeki. So next year kalau musim bulan 7, bulan 8 boleh datang doh. Okay, jom kita buat tour sikit. Okay, ni kita nak buat unggun api. So kita pasang 2 fly, sini dengan sini. Sini kita tidur 3 orang. Tapi semalam aku terpaksa beralih ke sini sebab fly ni bocor dah. Fly ni dah tak boleh guna lah. Lepas ni jadi ground je ni. Nasi hitam ada? Kejap. Lepas tu ada 2 hammock sini. And rupanya dia ada macam air terjun juga kat sana. Nanti mandi aku kat sini. Aku rasa aku kalau boleh fly drone kat sini, nanti aku fly. Hari ni aku nak pacak kemah aku, nak try kemah aku tu. Tapi macam tak kondusif lah sini. And then tak ada apa sangat lah. Tapi actually kalau latar jebus tu banyak lagi tanah rata. Sini macam kena ni sikit. Lepas tu semalam malam-malam tengah malam pukul 2, pukul 3 tu ada satu family datang. Pergi. Oh, jatuh lagi. Pergi ambil Zul, ambil. Okay, kita pesta durian lagi nampaknya. Ush, besar. Besarnya cendawan ni tak ni. Okay, aku nak makan dulu. Lepas tu durian tu sebab aku ada buat santan, mungkin boleh buat Sarawak, tengok macam mana. Ataupun kita makan macam tu lah. Mana? Oi. Ya. Okay, dah aku buat sini. Aku kecil kami. Ya. Aku nak alat. So, yang tu yang bergulik kat kita orang semalam. Kita makan dulu apa yang ada. Kalau lebih baru kita buat Sarawak. Let's go. Ini travel dia on sikit lah sebenarnya ni. Padu dah mandi. Mantap tu ni. Safari ya. Ini makan tengah hari kan patutnya. Itu pagi. Kita berat kat ni kan. Sebab Ali nak balik kan pagi ni. Kita nak makan tengah hari. Kalau tak momen tu dan kita dia kiwak tu.
Dia buat makan telur. Malam dah bising kan kita. Kalau makan telur, balik je lah. Oh, lepas ni kalau tip ni tak ada mi kari, kau buat apa pula kau ni? Oh, plan ni mi kari. Dekat Vietnam banyak jual berpuyuh ni ya. Ada tali dalam kereta aku tu. Nampak sini. Banyak ah. Satu. Terus buyur. Kau buat memang balut tu. Ha, Tak jalan nampak. dah. Aku selalu makan ayam dia kat sana. Tidur, orang kata tidur yang memuaskan. Tamas ya? Oh, tadi aku baca mesej Arif. Dia cakap daging anak tu dia cakap ada stok tak? Oh. Baik doh. Oh, nanti kita pergi air terjun sana tu. Baik doh. Ni fresh ni. Ni fresh doh, juga petik ni doh. So kita dah habis makan mi kari. Kau bawa sini ya. Tu telur burung puyuh tu nanti nak buat sambal. Kita nak makan durian pula. Apa? Tak sia-sia ada ni. Ini macam hoi. Hebat. Ini tadi Madi mengadu. Tak ada, pisau kecil je. Inilah gunanya Madi. Ha. Bila dah besar bawa naik kecil. Bila dah kecil naik besar. Oh. Video power. Oh kan. Weh, yang tu boleh buka lagi, dia separuh lagi. Ha, buka ambil. Ha. Weh, ni ada lagi. Tak apa. Uh, Ni pokok lain ni. Kita belum mandi sama-sama lagi ni. Oh, ya. Jom lah mandi. Ni jom. Lepas tu makan, lepas tu balik lah. Lupa juga. tapi yang tu nampak macam lawa ni boleh. Okay, sekarang kita nak mandi. Tapi aku nak membasuh dulu ni, baru mandi lah. Kau nak ni lah? Oh, air terjun kecil kat situ. Tu tengah hari sedap. So sekarang kita nak mandi je dulu. Gini. Jangan aku tajuk balik, Jun. Aku dah tak tajuk balik. Oi, mandi tu. Wow, sedap. Dapur. Kita terbalik ya. Mana ini masa tu badan masa tu. Duduk kepala. Terbalik man. Sebelah. Tak. Wah, kita nak buat apa?
Okay, jom kita explore sana. Dalam ke tak dalam? Dalam. So, kita lalu sini. Weh, dalam tu. Nampak tak? Boleh lalu atas. Kita lalu atas. Baik tu. So bila pergi tempat macam ni, bawa aqua shoe tu. Baik. Licin dah jatuh. Baik tu sini. Tu orang sana. Kita misal kita orang. Bersemayam. Saya sini. Kalau kat sini takut tergelincir. Kuat kan ni. Baik dah. This is it. Live your life. Baik dah. Kalau jatuh mampus. Jadi kita ambil balik. Baik tu. Takut lah aku nak pergi ke sini. Aku nak saya nak buat sini tau. Takut jatuh. Baik tu. Okay, aku tak nak, aku buat kamera. Aku tak nak lah macam turun macam ni. Aku tinggalkan kamera sebab kamera aku ni sebenarnya aku pakai ni Osmo Action 3 ni. Dia functioning well, cuma skrin dia belakang dia dah tak ada gambar tu, so tak tahu kalau korang nampak macam mana kan. Lepas tu dia macam dia dah retak masuk air. So kalau aku bawa masuk kamera ni masuk air, memang rosak lah man. So DJI aku pakai daripada DJI Osmo 1 lagi doh, sponsor dia. Woo. Okay, kita nak enjoy, nak mandi. Nanti nak masak tengah hari pula. Tengah hari ayam masak lemak cili api. Memang padu. Aku punya signature. Okay, mandi dulu. Sekejap. Okay, dah habis mandi. Aku rasa aku nak try set up tent aku kat sini ya. Boleh tengok macam mana. Let's go. Sebab aku tak pernah set up lagi. Lepas tu nak bawa pergi Sweden bulan Mac. Let's go. Okay, perpasangan kemah aku dah siap. Big Adventure punya kemah daripada Endon. Okay, dia punya bentuk dia not very ideal lah. Tanah tak rata, kena halang dengan ni apa semua. Tapi aku dah dapat the idea how to set up this tent lah, ataupun pitch this tent. And okay lah, aku rasa aku ready nak bawa dia pergi Sweden. Okay. Ini aku rasa nanti bila kat Sweden baru aku review properly lah. Betul-betul in the wild, tanah lapang kan. Lepas tu dah ada tempat gantung lampu tak salah aku. Atas tu, so aku boleh gantung lampu aku ni. Lampu ni. So aku takut dia bukan cangkuk, so aku bagi dia ni apa, carabiner. Kau nak set up ni kat mana ni? Kau nak gabungkan Weh, mantap siap. Ada lagi satu ruang untuk aku punya ni tak? Cantik. Okay, sekarang aku nak masak lunch. Lauk tengah hari tadi aku cakap apa tadi? Sayur campur, ayam masak lemak cili api,
telur dadar. Lepas tu tadi Ali dengan Wap dah balik. Harris dengan Din akan datang. Lepas tu Arif pun akan datang malam lah. Okay, jom. Kalau datang. Let's go. Okay, bersepah sikit. Tapi Zul tengah masak apa tu, telur dadar kat sana. Aku tengah sediakan barang untuk sayur goreng dah sedia. Ini aku nak buat masak lemak ayam masak cili. Mantap dah benda ni. Okay, nanti dah start masak aku tunjuk. Sayur campur. Babi. Oh. Five star man. Kalau order kat kedai saya campur, inilah masak aku saya campur. Ni kau betul campur kan? Ha. Bagi kecut sikit. Makan. Aduh, jatuh. Aduh. Itu dah musang tiba. Okey. Ni kita masak lemak cili ayam putih, tumis dulu. Aku buat style tumis lah, bukan style Negeri Sembilan. By the way tadi ada satu durian jatuh di sana. Bila lagi tahu. Satu durian ni sedap tu. Zul, pergi lah Zul. Dah, biar. Nanti dapat mandi ada. Saya dua dah. Banyak kan. Makan durian lagi. Dah tu air. Air mat. Kentang dulu. Weh, Woi, weh ada ambil durian. dua biji durian, ambil. Weh. Den. Ada dua biji durian baru jatuh, ambil. Cuba tengok. Dia tak heran kampungnya dia. Durian. Kat situ ambil dua biji. Dah ada jatuh. Ada dua tadi, ada dua jatuh. Din dengan Harris baru sampai tu. Suruh dia ambil durian tadi. Macam orang macam tak jumpa tu.
Ada. Okey, aku baru masukkan santan. Okey, aku punya style ni berbeza-beza. Kadang-kadang aku masukkan santan bila lepas masak ayam. Yang ni aku masukkan santan dulu. Tapi kentang kena masukkan sebab kentang lambat nak ni kan lembut. Woi. Woi. Kau sakai. Kau tak ni. Dapat rezeki. Nasib baik Hey, dan aku tak ni. Kau balik sini. Bawa je lah, turun lah handat betul. Okey. Bodoh salah kakak. Ada tak dong punya sikit. Boleh. Okey. Sekarang kita letak kunyit pula. Kita pecah santan. Din, kau boleh makan durian, Din? Boleh makan durian? Apa? Come on lah. Banyak Din, dah 10 biji ni ada ni malam ni. Banyak sangat ni. Banyak. Itu Mekah punya. Hujan punya. Apa? Tak apa Ais. Buka saya nak pergi Thailand ni. Hai, nak ride. Sampai sana siang kau. Lambat lewat hari ni. Kau gerak daripada ni ya? Kata masuk pagi sampai 2.40 lah anak. Api dia punya. Itu hari terakhir tak? Kau Dah masuk santan. Ada tak ada orang? Tak ada orang? Okey lah. Time aku gini tu. Kematra tu dah macam orang kata tu. Turun lagi. Tapi kita orang pun ada ramai dekat 40 tu. Masa bas. Banyak duit ni. Sana pun ada 4-6. Yang jatuh kat situ dah ambil lah? Tak ni ya. Dah. Ada dekat atas tu aku nasi apa. Boleh. Hutan oi. Sedap, manis gila tadi. Sedap. Satu nak jambungkan ni. So kita orang dah tukar setup baru. Fly pasang kat sana pula dengan 3 hammock. Lepas tu, okey, macam mana kita orang maintain ayam semalaman. Kita orang bawa benda ni yang semalam tu, nampak aisnya tu. Kita orang tabur garam. Dia jadi keras. So dalam tu ada lagi kambing tu kambing. Kita tutup. So this is kita punya setup lah. Tadi kita macam bunyi hujan macam nak hujan, tapi jangan tegur. Sebelah sana ada family lagi sana. Nanti kita habis boleh roger diorang ni. Gila. Ni apa Ni dah mendidih. Apa dah? ni? Buang je lah. Gila, ni memang gila. So 3 lauk. Ada saya campur, ada telur dadah, beras basmati, ayam masak lemak cili api. Oh tu. Dan nanti bawa telur puyuh tu ke sini. Ke telur puyuh masuk dalam itu besar? Pergi tu. Bagi rasa dia masuk kan. Okay gang. Tadi kita ingatkan nak buat telur burung puyuh tu nak masak sambal. Tapi malas Mat. Kita masuk dalam ni Mat. Wah. Woi gila. Ambil kau. Bahagia. Pernah kau tengok macam ni? Tak pernah. Dia tak dekat belah sana. So boleh masuk dalam kamera. Air lychee. Air lychee. Ada air Sat. Gila. Itu nanti kita nak buat bonfire malam ni kalau ada kayu kering. Gila weh. Kau macam pandai rasa, cuba rasa. Din pandai. Dorian. Macam sedap tu. Aduh ah. Tak tahu lah. Tuang sikit. Dia tak manis, tak terlalu sedap. Ambil dunia lychee sikit.
Jangan manis sangat. Oish. Tak ni. Pecah santan ni. Okey. Dah okey ni. Makan dah. Makan. Tadi ada yang jatuh. Ini. Oh, hijau. Den. Satu lagi mana? Satu lagi. Mana tadi? Ni macam orang kumpul lah. Ha? Oh, dah busuk lah. Tak nak lah. Tak apa lah. Itu cukup lah tu. Dah, kita makan tengah hari. Jom. Let's go. Sial lah kau masuk ke dalam ni. Kena tu. Aduh, rasa lemak-lemak sikit. Okey je. Kita asal boleh. Kat atas ni. Hello, jom kan. Dah lapar. Ambil kuahnya dulu. Asal boleh kita ni. Weh, kepala otak sial. Jangan buat malu siut. Zu tengok marah bodoh. Tak jumpa Mat, sebab itulah tak ada zoom Mat. Babi. Mana senduk coklat tu ada dalam tu Radin. Zu tengok marah tu. Kau tengok saya campur, ini baru definisi saya campur tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dah lapar, Mat. Dah tak fikir apa. Bau bunga kantan ni baik tu. Panasnya. Bawa kita nak. Syadu. Aduh. Sikit Din. Mantap kan? Dan tanya aku, ini bawa pada rumah ke? Benda tu Din. Buat benda tau dia. Okey gang, ini setup terbaru. Kita orang bagi dia macam ni saja. Kat sana kemah aku dah alihkan ke sini. Kemah aku bentuknya macam tak ideal. Aku kena figure out lagi macam mana. Dia punya ni pun aku tak tahu macam mana nak ni. Kita bagi berangin nak. Tapi okey, tapi ruang dalam tu untuk seorang letak beg ke sana memang ngam. Dia macam melendut ke dalam ni tu. Sebab bila aku tarik ke situ tadi, dia macam kedudukan dia macam tak betul, entahlah. Okey. Oh, by the way tadi hujan lebat, aku tidur 2-3 jam ke ah. So kita letak 3 hemat bawah ni, sana ada kemah lagi. Takut air dia keruh tu. Air keruh. Malam kalau dah okey sikit baru kita mandi. Let's go. Sekarang pukul 7.23, dah start gelap. Tengok apa ni. Kari kambing.
Ganas. Kari kambing yang tiada akal. Aku dah nak bau sikit ni. Kau nak makan ni tak? Lap. Apa ada? Oh, sedap tu. Tu, roti bom. Tak siap. Okay, sekejap rasa sikit. Tak kencing orang Malaysia ni nak buat masak. Weh, kau kencing ke? Oh. Gampang kat situ kan dia buat toilet. Oi, sedap nak mampus. Apa? Okay, dah start makan. Tak. Oh. Sedap nak mampus. Nizal siap. Wow. Tadi ada teh ni. Teh mat, ada ais dalam tu jadi teh ais mat. Okay, aku nak makan. Doh, ni memang tahu Asia mana ada orang kat hutan macam ini doh. Kan dalam ni. Kan dulu. Mohon tisu. Lap. Dah lah. Makan weh. Okey, satu roti canai sini. Okey. Okey, kita tak letak kentang kita sebab terlalu dahsyat sangat. Kau nak makan? Kau hina aku siapa makan nasi. Siapa nak makan nasi ni? Ini nak kari kambing kau ini apa? Okey. Habis. Aku bila tengok ni habis. Okey. Rasa. Oh. Kambing sak rasanya. Tak ada. Katalah rasa. Baik tu. Okey, roti bom ni tak payah beli sebab dia lambat. Dah lah. Aku nak enjoy makan. Kau Apa? Banyak. Hah? Banyak. makan durian dulu. Ada palung. Oh. Bau lah ni. Wah. Lemak. Ni kotor termasuk Pasal tu. Sedap ah. Din, sedap Din. Dah ni. Tapi dari bau dia memang sedap tu. Ada yang ambil ni. Sedap tu. Ni, durian dia isi dia nipis tau. Tapi sedap. Sedap. Okay, tua sikit kita. Sini ada 3 hammock. Tu hammock dah putus. Ni put tidur sini. Ada kemah satu situ. Ni satu hammock besar. Boleh bersenggama dalam ni kalau ada pasangan. Ada. Kita nak pergi usah air lah.
okey ke tak. Air dah okey lah sikit. Sikit lah. Oh, boleh lah tu. Okey tu. Try dia junior. So, oh, by the way, tadi masa aku berak tadi kan, masa aku nak cebok, ada ular yang lalu bawa kangkang aku. Ular tapi kecil lah, ular halus. Tapi cuak gak aku tak sekolah kan. Gila lah. Sekarang dah pukul 10. Oi, ini betul-betul selesa okay ni. Aku nak baring-baring jap. Pukul 1 kita bangun buat kopi Semua dah pindah ke sini dah. Baik aku baca Quran tu. Nanti pukul 1 pukul 2 nanti kau akan terjaga sebab orang-orang yang naik rajah akan lalu sini. Oh, Raja. Raja lalu sini. Okey. Aku dah siap baring kat dalam hemok habis dah. Malam ni kita start engine pukul awal sikit dah. Pukul 11 tu member bersedia lah. Ni kat sini mandi. Tapi jangan tidur dulu, sembang-sembang tu. Put dah tidur tu. Aduh, Put tak ada sembang tu. Layan tu sini. Ni setup kita orang baik tu. Ni aku extendkan apa namanya? Fly ni dengan aku punya North Face punya baju hujan. Pakai clip ni satu ni dalam RM1 ke RM2 je aku beli dekat Shopee tu. Clip ni jadi macam melekat cantik lah ni. Sebenarnya tak perlu pun ni, tapi bila dah tutup ni nampak lagi secure lah, lagi rasa selesa. So basically perjalanan kita orang aku buat summary lah. Semalam kita orang gerak pada KL pukul berapa lah? Pukul 9 lebih baru gerak kita orang KL, pukul 10 lah. Kita orang sampai kat bawah tu dalam pukul 11 tu packing 11.30 baru gerak sampai pukul 12 ke pukul 12.30 kita gerak sampai pukul 1. Aku lupa lah, setengah jam lah nak ke sini. Tapi nak bawa yang ice box tu memang payah lah. Bawa ice box tu kita balut pakai aku punya hammock, lepas tu pakai pole fly sheet ni. Lepas tu tadi guna putus mat hammocknya mat, koyak terus kena buang dah. 10 tahun dah usianya. And then kita malam makan Maggi goreng, ada daging burger, ada hot dog, ada telur. Malam tu bangun pagi sarapan toast, mi kari. Tengah hari makan ayam masak lemak cili api, sayur campur, telur dadah. Petang tadi tu pengsan siap makan kari kambing dengan parata semua diselang-selang dengan durian jatuh yang fresh lah. Atas ni banyak gila pokok durian. Durian dia power lah, isi nipis-nipis tapi sedap gila. So besok pagi nak sarapan durian lagi. Alright, so kita santai-santai tidur lah. Kita tidur lah, lepak-lepak. Sekarang pukul 11, kita macam tidur 2 jam. Pukul 1 bangun, kita akan buat kopi, sembang-sembang, lepas tu sama boleh tidur. Betul tak? Oi, tadabur tu. Memang tengah tadabur tu. Oi, baik tu. Tadabur. Okay, mungkin besok kita akan dapat isi baru lah tadabur daripada Zul lah. Tanah dulu bodol. Okay, selamat malam geng. Kita cakap biar camping kat hutan, tapi makan menu mesti mewah punya. Ciao. Okay, day 3. Hari ni jam 8 suku. Tidur orang jadi sejuk tu. Kalau nak macam masak breakfast, mandi-mandi sikit, and then packing gerak balik. Let's go. Alright, hasil mengutip pagi ni. Tadi aku lontar ke bawah, harap-harap tak bocor lah kemah aku ni.
Banyak hasil. Okay. Hasil. Makan. Okay. Mandi-mandi dulu. 2 gigi. Kemudian kita makan. Let's go. Okay. Sarapan kita spaghetti. Dah siap. Lepas ni durian ni pula kita kokak. Kemah kita dah buka, dah jemur sikit. Ni ampayan. Oh, dah ada family kat sana. Jom kita makan. Oh, apa tu dah? Kau beli kat TikTok. Baru beli. Okay. Cheers bro. Cheers. Cheers. Oi, ni paling power habiskan. Sebab tu jadi macam ni. Ni aku tunggu je Harry tak bergerak ni. Kau jangan cheers sangat ni. Ni. Cheers. Okay, durian dah mula. Katanya pukul 9 nak keluar sekarang. Dah 9.44. Tak kemas lagi. Tapi power dia ni. Okay gang, sekarang 10.48. Kita tengah mengemas packing. Kita fly dah buka. Semua fly dah buka. Ini barang makanan yang tinggal kita nak kena asing-asingkan. So kita orang asingkan kari kambing dengan paratha tu. Nanti lepas mandi, lepas kemas nak makan ni dengan durian ni. Semua tengah rumah ni lah. So make sure nanti clear, betul-betul clear lah. Lagi bersih daripada apa yang kita sampai awal-awal lah. Ni banyak lagi durian ni, kita orang tak mampu nak makan. Ini biarlah diorang family sana makan. Ni aku masih cendawan ni lama siap hidup ni. Okay. Alright. So tent aku yang aku pasang sini tu okay lah, doable lah. Boleh lah aku bawa pergi Sweden. Ni gas-gas kita orang lebih-lebihan. Sebelum ni kita orang gas tak cukup. Kali ni bawa kau-kau banyak. I think that's about it. Nanti lepas dah habis mandi, makan apa semua nanti kita tengok balik. Alright. 2 malam weh dalam hutan. Makan mewah. Student tengah kemas. Dan back at light. Nanti kita pergi sana-sana. Let's go. Okay, sekarang 11.30. Dah siap packing-packing semua. Aku tak nak mandi. Apa dah? Alright. Op. Okay, kita nak pergi lepak kat sana, tidur sana. Dekat atas sana tu. Hei. Wah. Inilah dia. Inilah dia. Atas ni power lah. Dia tengah bergigi Dan. Dia tengah berendam kat sana pula. Lepas aku cakap kamera aku dah tak boleh masuk air. Kita tinggalkan dah berendam. Lepas tu kita nak makan balik
kari kambing semalam. Lepas tu baru kita gerak. Umur air kaki macam ni. Apa? Kumur air kaki aku, Mat. Oh, hebat. Idola betul. Okay guys, aku dah pergi mandi. Aku nak panaskan kambing. Mana pen? Nak, tu tak ada. Tak apa, panaskan parata pakai ni dulu, lepas tu baru panaskan kambing. Let's go. Kari kambing dah panas. Mari kita makan. Oi, snacking doh. Snacking doh. Mati apa saya kari tu tak pasal tumpah yo. Tak boleh. Ha? Tak boleh tadi. Oh. Oh, ambil ni. Jadi snacking. Snacking. Kamu kasih dulu kan? Betul. Okay, sekarang dah 12.30. Kita nak balik. Hujan. Semua dah siap-siap. Memang kotor beg ni semua. Ni sampah yang kita bawa balik. Okay, let's go. Jom. Okay, semua dah clear dah. Tu durian dah tak makan. Kau-kau dah. Boleh je tadi nak balik pukul 11 dah. Tapi 12.30 juga balik hujan. Let's go, let's go. Okay, baru perasan tin susu tertinggal. Tak apa-apa, kita ambil, kita kutip. So bersih semua tempat, Mat. Ada. Okay. Okay, let's go. 12.28, jom. Gerak kita. Let's go. Okay guys, hujan dah berhenti. Kita baru lalu sampai Latar Jebus ni. Ada mancing dia dapat ikan. Perjalanan ada tusuran. So kalau sebenarnya maksudnya lagi 1.2 km macam itulah. Latar Jebus best sebab tanah lapang dia luas. Lepas tu rata. Dia tak ada macam menurun macam Latar yang kita pergi. Latar tu tak ada nama. Siapa namakan Latar Syamim. So, Latar Jebus sekarang sebab dah ramai orang tahu dah. Sentiasa ada orang je yang pergi. Dulu masa mula tu tak ada orang. Kosong. Sekarang kita pergi latar depan sikit. Boleh lah, next time nak pergi 2 malam lagi memang syok. Let's go. Buah apa ni? Cepedak ni? Cepedak hutan tu. Tengah buah ni. Okay. Edis. Cuba determine ini buah apa. Cepedak. Mantap tu. Durian kat bawah tu. Ini mesti jatuh pada motor. Kan? Mana? Dia buka durian Oh ya. Okay, kau tak pernah set aku masuk sini ketika ada durian. Come on. Okay, sampai sini dah cross. Okay, let's go. Sikit lagi nak sampai kereta. Okay, satu suku kita dah sampai bawah. Barang dah loading. Ini kena letak kat dalam sebab tak muat. Okay. Oh sorry. Okay, so until next petualang. Let's go. Balik kan? Okay. Okay. Ciao. Okay guys, belum lagi habis guys. Kita nak pergi makan cendol dulu. Dan kita gerak. Family semua dah tunggu kat depan dah. Oi, kau tu. Konon-kononnya pukul 9 nak packing 10 nak gerak. Sekarang dah pukul 1.20. Let's go. Penuh dah parking sini semua. Tu dah.
Jom cendol Samad, cendol Samad. Cendol Samad. Ya. Korang 2 kereta ke? Satu orang jom. Aduh. Okey, inilah ending dia cendol Samad. Ya, benar-benar. Baik.